Okey, Assalamualaikum gang. Selamat malam Selamat malam aku nak cerita pasal ni Ada isu hangat pasal pemain gang dengan pemain terpaling ori kilang Oh Reza aku topak benda gini nak balah Maknanya bila cerita pasal gang ni orang tak boleh terima Orang tak boleh terima. Okay, sebab aku tergolong aku dah top gang Sebab kalau mu pasang video-video aku semua aku marah top gang Bukan kerana aku pemain terpaling ori kilang. Mu kena faham molek. Mu kena faham molek. Aku dulu aku tok gang kau macam gemu kau tok gang. Aku tok keliling gang. Aku tok dekat rocker cover, aku tok dekat OIC Tammy Bag, aku tok dekat OIC Flyway. Tapi berapa lama ni aku dah tok gang? Sebab aku belajar. Faham tak? Aku belajar pengalaman. Aku pemain 20 tahun ke atas dah aku. Puluh-puluh tahun kau macam gemu kau. Pemain puluh-puluh tahun. Tapi berapa mu dah belajar? Aku belajar. Tu silap mu. Mu tahu dah kalau letak gang, keburukan gang dengan tok gang. Apa akan jadi? Mu tahu dah. Selama ni aku duk tok gang buat apa? Tiba-tiba aku boleh jadi dok letak gang sebab aku belajar. Bila mu tok gang pada OIC, banyak aku kena. OIC tu dia jadi kerah. Derah kerah. Jadi cepat tendang. Bila global engine tolak sikit, OIC tu jadi tendang derah. Mu tahu dah. Dah mu kata mu pemain puluh-puluh tahun. Dah kan mu dah nampak benda tu. Tendang. Lepas tu mula mu duk cari benda lain. Padahal sebab gang mu. Aku ngaku aku tok gang kau dulu. Aku bodoh kau dulu macam mu kau. Tapi aku belajar. Dulu aku tok gang mu. Tok gang lepas tu aku belik. Apa bocor. Aku kaji. Disebabkan gang. Bila mu tok gang, mu tolak pada je OIC. Nyek. Mu tolak gitu ke? Rengang ke OIC? Kalau banding dengan mu dok letak gang, mu tok rubber grease sahaja. Tapi mu tok belah dalam, mu jangan tok belah luar. Mu tolak ketat, boh masuk. Mu tolak tu masuk ketat dah. Dok cabut pun. Dok cabut pun. Aku puluh-puluh tahun lepas aku dok tok gang, baru aku sedar ketahanan OIC jadi lagi tahan aku dok tok gang. Dah mu belajar kat mana mu? Mu belajar kat mana mu? Mu kata mu pemain puluh-puluh tahun. Ni gasket rocker cover. Ada video aku di platform lain bukan di TikTok Aku nak cabut ni gang keliling dok buka boh. Dok cabut. Aku habis ke hair. Aku katok. Lah kali aku pay kot ni. Terpaksa aku pay. Dah aku katok aku dah awal. Aku pay kot ni doleh. Lah kali aku gandeng kot ni. Jahanam hit orang. Sopek sini. Tahu dak sopek MD? Tahu dak sopek MD? Dia jadi macam ke dekik dekik pun dah tahu aku nak kata MD. Jadi aku terpaksa pula leset gang. Aku leset sikit baru aku masuk. Jangan komen. Aku tambah dengar komen. Upin molek. Mu mari dulu sini. Mu tengah buka benda aku nak buka kau. Sebab aku pemain puluh-puluh tahun kau. Kalau mu nak kata mu pemain puluh-puluh tahun aku gandeng dah dok leh. Aku tarik dah dok leh. Mu nak suruh aku senjah warna lagi. Aku terpaksa gandeng kau situ. Dah jangan hit orang tu. Sebab siapa? Aku nak cerita mu. Sebab siapa? Aku nak tanya sebab siapa? Sebab pemain gang tu lah. Buat jahanam barang ni. Aku nak tukar gasket je. Dah mu gigang gitu. Aku nak buka kau ni. Cuma cerita aku nak buka kau ni. Lepas tu aku kena kikis blok gang risiko dah. Gang-gang orang masuk dalam enjin orang pun semua. Nawak mu kikis dok masuk dalam enjin. Mesti masuk punya. Perfect benar mu siapa suti dok masuk dalam. Mesti masuk punya dalam enjin. Dah mugang situ. Mugang di OIC Flyway. Aku tengok video tu dia gigang. Pernah OIC Flyway. OIC Flyway lah. Aku panggil OIC Flyway lah senang.
OC5 dia pergi gang keliling. Dia ada tengok dok gi hok yang mana hok gang tu bocor. Mu rajin tengok dok gi hok gang tu bocor pagar. Mu rajin tengok dok. Mu kata mu pamen puluh-puluh tahun mesti mu pernah tengok dok. Ha. Kalau mu bijak, mu mikir dah dok leh gang. Kalau gang dia kau jadi bocor. Tapi mana mu belajar? Mu kata boleh tahan 40 tahun. 40 tahun. Sepanjang hayat. Kalau tok gang ni, mana dah akan bocor. Aku rasa, 40 minit 40 minit bocor balik tu. Mu sedar dah. Mu sedar dah mu cakap tau. Aku nak tanya tu, mu sedar dah mu cakap. Jangan kata gitu. Bila mu buat video gitu, generasi akan datang ni akan ikut jejak blog mu. Jadi pemegang ni dah habis. Mu faham tak? Dah habis pemegang ni. Mu kena cerita ilmu yang betul, knowledge yang betul untuk generasi baru ni kayak gini ada pemeng. Mu jangan letak gang, ajar tok gang doleh. Bukannya aku ni pemeng ori terpaling ori kilang, bukan. Mu kena belajar. Benda ni satu ilmu untuk mu nak beki kereta orang lagi dok rosak, dok mudah bocor. Tu cara dia yang betul. Faham tak Gi? Ni spek. Aku nak cerita ni spek. Spek kereta. Cara nak pasang yang betul. Ni sebab tu kalau aku buat video, aku cukup berhati-hati buat video. Sebab aku takut ilmu yang aku sampaikan tu salah. Faham tak? Sebab tu aku cukup teliti dengan video aku. Aku tambah bagi ilmu yang salah pada orang. Kayak gini aku akan jawab kayak gini esok-esok. Andai kata ilmu yang aku sebut ni salah, orang pun guna pakai ilmu tu, lepas tu tiba-tiba dok jadi. Aku gok kena. Jadi bila mu nak buat sesuatu konten, betul mu nak tarik orang, mu nak famous ikut andamu lah. Aku tak mau famous pun. Aku tak mau famous. Janji ilmu yang aku sampaikan ni betul. Jadi sekarang ni aku tambah panjang lebar ngak. Jadi sekarang ni ialah aku cerita. Tapi benda yang aku nak cerita tu ambil tiba pengalaman. Pengalaman tu penting. Belajar daripada kesilapan kita. Bukan jangan kita gang-gang. Lepas tu bocor tukar pula. Bocor tukar. Sampai bila nak pandai? Terima belaka.